Aku punya Galaxy Ring baru je sampai. Cuba tengok tu, warna titanium silver. Dan ini saiz 13, so agak besar sikit. Jom kita unbox dulu. Nak unbox dia pun senang je tau. Kita just pulas je. Tape dekat bahagian bawah ni. 1, 2, 3, boom. Wow, look at that. Dia punya presentation memang nampak simple je. Ada charging case dekat dalam ni. Dan kalau kita buka, terus nampak dia punya Galaxy Ring. So ni dia, aku punya ring. Boleh tengok kat situ, warna silver. Dia punya charging case ni pun memang nampak premium tau. Dan dia transparent, so boleh nampak apa yang ada dekat dalam. Lepas tu warna kotak dia akan ikut warna ring tau. So kalau warna silver, dia punya kotak tu dekat depan dia warna ring warna silver. Dan kalau korang beli yang warna hitam, dia akan warna hitam macam tu. So boleh nampak beza lah. Yang ni warna hitam, yang ni warna titanium silver. So total sebenarnya dia ada 3 color tau. Lagi satu warna gold. So kalau korang pakai Galaxy Ring ni, dekat korang punya jari, memang nampak bergaya lah. Dan lagi satu, dia boleh check kesihatan tau. Ada banyak benda lah yang dia boleh detect. Contohnya macam steps, heart rate. Dan lagi satu, dia boleh detect korang punya stress level. So apa pun, aku akan pakai dulu Galaxy Ring ni selama seminggu 2 macam tu. Dan kita nak tengok macam mana dia punya performance, okey ke tak. Kalau korang nak tengok aku review Galaxy Ring ni, jangan lupa like, komen dan follow dulu, okey?